Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi semua. So, saya Muhammad Nizam bin Azman daripada EXS International College. So, hari ini kita akan menjalankan kursus iaitu Oxyacetylene Manual Cutting. Okey, hari ini saya akan tunjukkan apa kegunaan Oxyacetylene Manual Cutting ni daripada peralatan, safety dan cara kegunaan dia. So, hari ini kita akan pergi kepada safety dulu. So, tengok sini. Okey, alat keselamatan yang pertama adalah safety boot. Safety boot ni digunakan untuk melindungi kaki kita daripada besi-besi keras ataupun objek yang jatuh daripada atas. Awak boleh tengok sini, depan ni ada besi. So saya boleh ketuk. Awak boleh dengar dia tak macam kasut biasalah. So dia akan melindungi jari-jari awak daripada patah ataupun cedera. So alat keselamatan yang kedua ialah sarung tangan. Okey, cara penggunaan sarung tangan ni, awak boleh tengok ibu jari. Kalau mengikut tangan kita test dulu. Masukkan. Okey, alright, ikut keselesaan anda lah. Okay, ini adalah safety untuk tangan. Seterusnya kita pergi safety glass. Google. Ini untuk melindungi mata kita daripada percikan ataupun cahaya yang terang. So ini adalah cara pemakaian dia. So boleh tengok. Okey, seterusnya kita pergi kepada head shield, face shield. Face shield. So ini adalah face shield. Kita boleh adjust kat belakang ni ikut keselesaan anda. Ni untuk buka, pakai. Awak boleh ketatkan kat belakang ni. Okey. So bila dah selesa, awak tutup. Okey, ini juga untuk mengelakkan daripada percikan semasa kita menggunakan oxyacetylene. Okey. So, seterusnya kita dah settle untuk peralatan. Sebelum saya terlupa, kita perlu pakai jaket kain yang tebal untuk mengelakkan percikan semasa kita menjalankan kerja-kerja pemotongan. Okey, so kita pergi kepada peralatan Oxyacetylene Manual Cutting. Okey, yang pertama, okey, boleh zoom sikit. Ini adalah spark lighter. Kenapa kita menggunakan spark lighter ni? Kalau kita, awak tengok dia tidak ada menggunakan gas. Kalau kita gunakan lighter biasa, memang boleh berlakunya kebakaran, tapi dia boleh menyebabkan juga letupan sebab adanya gas. So tengok dan nama pun spark, dia akan hanya mengeluarkan spark saja. Okey. Yang kedua ialah flashback arrestor. Flashback arrestor ni, ini adalah untuk oksigen dan ini adalah untuk acetylene. So, kegunaan flashback arrestor ni adalah apa? Dia untuk mengelakkan letupan berlaku. Kalau api masuk daripada tips, so dia akan pergi kepada tong gas. Ini adalah langkah pencegahan dia, flashback arrestor. So perbezaan flashback arrestor antara oksigen dengan acetylene, awak boleh tengok kat sini. Dia terdapat lekuk kat sini untuk acetylene. Untuk oksigen memang tak ada lekuk. So kalau stiker ni tercabut pun, awak bezakan dekat situlah. Ada lekuk dengan tak ada lekuk. Ingat, ada lekuk je untuk acetylene. Okey, ini adalah spindle key. Spindle key ni sangat penting Bila berlaku kebakaran dekat torch, awak cepat-cepat tutup dekat gas menggunakan spindle key ni. Nanti saya akan tunjuk cara-cara menggunakan dia. So ini adalah nozzle cleaner. So ini adalah nozzle cleaner. Awak boleh tengok dia ada bermacam-macam jenis mengikut saiz, daripada yang kecil hinggalah yang besar. So ini adalah cara-cara kegunaan dia. Okey, boleh zoom sikit dekat sini.
So yang keliling ni adalah, awak boleh tengok ada 2, 4, 6. Ada 6 lubang kat situ. Itu ialah pengeluarannya api. So yang tengah-tengah ni adalah pressure. So oxyacetylene keliling, oksigen dekat tengah. So ini adalah cara-cara penggunaan nozzle cleaner ni. So kita pilih satu mengikut saiz. Okey, so tutup dulu. Awak keluarkan yang mana nak pakai je. Okey, awak boleh tengok sini. So kita akan cuci kat dalam ni. Masukkan, cuci satu persatu. Kalau tersangkut tu maknanya memang kotor sangat lah tu. Okey. So pastikan bersih, pastikan pengeluaran gas tu lancar. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada torch. So boleh tengok kat sini. Ini adalah cutting nozzle. So biasa yang digunakan ialah 3/64. Awak boleh zoom. 3/64. Ketebalan memotong hingga 12 mm. Awak boleh tengok dekat slide saya tadi. Saya ada tunjuk. So yang awak boleh nampak, seterusnya kita pergi kepada pengeluaran gas. Ini adalah acetylene, pressure and oxygen. Dia ada 3 saluran dekat sini. So awak boleh turun sikit ke bawah. And then untuk acetylene ataupun gas acetylene, awak boleh adjust kat sini untuk berapa besar, berapa pengeluaran yang sesuai digunakan. Ini acetylene and then ini ialah oksigen. Untuk pressure kita akan tekan kat sini. Apabila dua-dua ni dah stabil, kita akan tekan pressure. Okey, macam saya cakap tadi, untuk peralatan ada flashback arrestor yang digunakan. Okey, dekat torch kita akan letak dekat sini. Ni untuk acetylene dan ini adalah untuk oksigen. Lagi satu flashback arrestor terdapat dekat regulator. Sekejap lagi saya akan tunjuk. Okey, seterusnya kita dah belajar pasal safety, kita dah belajar pasal peralatan. So kita nak tahu cara pengandalian mesin manual cutting ini. Okey. So yang pertama, gunakan spindle key, buka acetylene. Okey. So regulator ni macam biasa yang saya ajar, ada on dan off. Buka dia sehingga 0.5. Okey. So kita buka pula oksigen. Okey. Buka, ingat arah lawan jam. So kita adjust ni sehingga 5 bar. Okey. Ini adalah tekanan dan ini adalah tekanan di dalam gas. Okey. So ini adalah cara penggunaan dia. Kita pergi dulu kepada peralatan. Yang pertama kita pakai Google. Okey. Yang kedua, kita perlu ada face shield. Ikut kesiasaan, adjust, masukkan, standby. Dah standby, kita pakai glove. Glove mengikut tangan yang sesuai, kiri dan kanan, jangan tersalah. Alright. Dah siap, lengkap semua, kita check. Ada tak bahan-bahan yang mudah terbakar berdekatan dengan pengendalian kita ni? Kita nak memotong sebab dia melibatkan api. Okey. So, kita ambil torch. Kita pergi seterusnya cara nak menghidupkan api. Okey, yang pertama kita perlu buka acetylene, gas acetylene. Okey. Lepas tu ambil spark lighter and then hidupkan dia. Okey. Hidup, kita adjust. Okey. Lepas tu kita dah hidupkan acetylene, kita hidupkan oksigen.
Okey, untuk proses pemotongan kita menggunakan api natural. Okey. Kita boleh test dengan pressure. Okey, api stable. Dan kita boleh teruskan memotong. Okey. So, kita galakkan bahan-bahan yang mudah terbakar. Kita membuat prapanas pada plate tersebut. Plate yang kita nak potong Pastikan semasa kita memotong dalam kedudukan yang selesa. Okey, kita akan start memotong. Okey, so kita dah buat prapanas, kita akan mulakan memotong. So starting daripada hujung, pastikan pool ni, kolam cairan ni betul-betul cair sebelum kita melakukan pemotongan. Okey, dah nampak sini. So saya akan mulakan memotong. Okey, teruskan. Pastikan betul-betul putus baru bergerak. Okey. Lepas tu matikan oksigen dulu. Okey, and then yang terakhir barulah matikan acetylene. Untuk check, untuk pastikan, untuk safety, tekan pressure. Okey, ini dah clear. Takut api masih ada di dalam. Okey, selepas kita dah selesai pemotongan, ini adalah cara-cara untuk menutup silinder. So, awak boleh tengok sini. Okey, menggunakan spindle key, kita akan pusing mengikut arah jam untuk menutup silinder acetylene. Okey, pastikan ketat. So, awak tengok dia tak release lagi. Nanti saya akan tunjuk bila masanya dia akan release. So, ini tutup. Okey, ni kita buka dulu, off. Boleh tengok sini. Kita off dulu, pastikan kosong. And then, sama juga, step yang sama digunakan. Tutup oksigen mengikut arah jam. Okey, pastikan ketat. Alright. Ini pun sama juga, kita pusing ke arah off. Kita pastikan dia longgar. Okey. Macam mana kita nak pastikan dia betul-betul kosong? Macam mana kita nak pastikan pressure ni turun? Kita menggunakan torch ni. So, awak boleh tengok kat sini. Tengok. Okey, nampak meter tu turun. Okey. Okey, maknanya ini dah kosong lah. So, tutup balik. Ni bersama juga oksigen. Kita release. Okey, biar betul-betul kosong, kita tutup balik. Okey, itu saja untuk proses pemotongan oxyacetylene cutting manual. Alright. Sekian, terima kasih.